Okay, saya tak akan share kalau kereta ni tak ready stock dan harga dia memang kau-kau yang lagi murah daripada Boxy SZ. Ini Honda Stepwagon Spada Premium Line. Tengok tu, bukan spek biasa, bukan spek rendah. Spada Premium Line. Tengok belakang dia. Oh, handsome. Kalau anak 2 orang, 3 orang, sangat sesuai dengan kereta ni. Kalau lagi-lagi yang naik Myvi, anak 4 orang, memang rasa sempit. Okay, kereta ni bagi saya special lah. Sebab dia dah datang dengan blind spot monitoring. Sebab tu Spada Premium Line harga dia memang tinggi sikit berbanding Spada sahaja. Okay, yang ni ada blind spot monitoring. Lepas tu kan, dia ada bagi digital ni mirror. Ni ada kamera dekat belakang tu. Dan saya buka, saya tekan dulu. Tengok saya nak cari push button stop dia pun pening dekat sini rupanya. Okay, saya dah start dah. Tengok cantik. Meter cluster. Meter digital. Meter digital tu. Ada kamera. Tengok lampu hijau. Tengah rekod ke tu? So ni dia punya radio infotainment dia. So dekat sini lah dia punya center console dia. Yang ni jangan lupa. Dia ada ni. Seat ni. Ni dia ada panas. Dia boleh ada panas. Lagi satu nak bagi tahu kat korang. Ni function ni. Nampak ni? Cermin tu pun dia ada heater. Tengok mileage dia 22,000 sahaja. Nampak tak? Okay, 22,000. Ni make kat Jepun lah. Make kat Jepun. Lepas tu kalau tengok kat steering, dia ada pedal shift ni. Sebab Honda unit ni dia ada turbo. Tengok macam Alcantara ni. Tengok ni. Lepas tu tengok ni. Ni. Kamera. 360 kamera. Sangat je lah puas hati. Rugi kalau siapa tak grab yang ready stock ni. Ni dia punya bahagian depan lah. Bahagian depan tu ada tab tu. Stepwagon. Dia punya luas. Okay, dia ada lampu tom yam ni. Okay, dia punya, kalau tak salah saya, dia punya cermin dia ni lagi besar sikit daripada Boxy. Tengok pillar dekat sini, senang nak nampak tepi tu kalau kita corner kan. Ada airbag lagi dekat sini kan. Ini penting. Ini Honda sensing lah sini. Nanti pandai-pandai lah korang ni. Ada jaga jarak, boleh set jarak kan. Auto cruise semua boleh dekat sini. Okay, horn sikit. Bunyi horn pun sedap. Okay, nak share lagi dekat sini. Okay, tengok semua. Main pulah lah. Pulah pun bunyi. Ada bunyi. Nampak tu. Okay, unit ni tengok ni. Dia ada Hadicam icon. Tu. Okay, unit ni. Dia tak kedekut. Dia bagi lagi untuk port USB dan untuk type C ni. Ni nak cucur rokok pun boleh kat situ. Tengok. Tengok dalam ni boleh letak dalam. Dalam lah. Dalam sampai tenggelam saya punya tangan ni. Semua dashboard dia. Ni topi orang Jepun pula. Sini tempat apa? 3 max 3 kilo dia cakap. Okay, 3 kilo. Luah. So nak bagi tahu kat korang yang paling penting yang bahagian belakang lah. Bahagian belakang. Bahagian belakang seat dia ni, setiap seat dia bagi lagi dengan meja makan dekat sini. Belah sana ada, belah sini pun ada. Tak nak guna kita lipat ya, macam ni. Saya suka Stepwagon ni sebab dia ada tak kedekut port USB. Nampak ni. Tak berebut, anak tak berebut. Lupa bawa power bank pun boleh. Paling satu saya sukalah anak bebas bergerak. Daripada depan tu. Dari depan tu. Kalau korang tengok unit ni, seat ni yang second row ni dia boleh kasih rapat dan kasih renggang macam Boxy juga. Ni. Tengok. Nampak? Tengok saya tulis. Nampak dia boleh bergerak. So kalau rasa boleh ada ruang kat tengah ni luas lah, sana pun boleh buat juga. Sana pun boleh buat. So kereta ni, maksud saya kereta ni sini tak ada kosong. So anak korang dia boleh bergerak lah daripada sini sampai belakang. Tak ada apa? Tak ada tool. Bebas bergerak. Saya suka walaupun tak ada ni, jadi anak mudah bergerak. Tak ada dah nak kena panjat macam ninja apa semua kan. Belakang seat dia macam ni. Okay, belakang seat macam ni. Okay, unit ni special lah. Dia ada 360 kamera. Ada TV pun besar. Ada digital mirror dan ada blind spot monitoring. So saya ke depan sikit. Saya ke depan sikit lah.
depan sikit. Dia pakai ni. Ni automatic handbrake. Lagi dekat dia colour orange lah. So nak tunjuk kat korang satu benda je lah. Power boot dia, power boot. Saya rasa tak boleh buka ni. Boleh buka saya tak sure. Okay, okay, boleh buka power boot dia. Okay, power boot dia. Power boot dia nak button dia dekat situ lah. Kalau boxy dekat tepi ni, lampu dia panjang, rendah. Lepas tu dia ada untuk letak barang dekat sini. So unit ni dia tak macam boxy. Seat dia macam mana kita nak dapatkan ruang yang luas, just kita tarik ni je lah. Dia akan masuk dalam lantai macam ni. Dia tak tolak ke tepi. Simple sahaja. Macam tu. Dia bagi lagi port USB, tak cah telefon. So tak kedekut airbag sampai ke belakang. Tengok dia ada ruang sampai ke belakang. Ruang sampai ke belakang. Ada lampu lagi sini. Lampu. Okay, kita tutup balik. Cantik. So unit ni ada tinggal satu sahaja yang color hitam. Color grey ni sole, dan color depan tu pun sole. Ada 3 unit masuk. Dua-dua ni sole, tinggal satu sahaja. Engine 1.5 turbo. Engine 1.5 turbo. So dia punya rim dia 17 inci. Ni Spada premium line. Kalau yang Spada sahaja 16 inci. Tak cantik. Ini cantik rim dia. Rim dia cantik. Okey, cantik. Okey, kalau ada apa-apa berminat, korang komen dekat bawah. Okey, satu lagi lupa nak bagi tahu. So kalau duduk dekat sini kan, kita tak payahlah pergi cari dekat ni, nak kena pergi belakang, tengok tangan dah terlipat kan. Tak perlu, korang just tekan kat sini lah. Close. Dia tutup sendiri. So dia bagi lagi lansir dah ni. Nak lansir ni. Lansir, lepas tu aircon sini. Aircon tak nyala, kita buka kat sini. Ni kipas dia. Okay, dia ada heater seat sekali tu, heater seat. Panas, sangat panas. Sangat panas, panas tak panas. Seat ni ada panas juga. Ada panas juga. So practical. Bagi saya, dalaman interior kereta Honda Stepwagon Spada Premium Line ni lagi berbaloi berbanding boxy. Dalaman interior. Interior dia memang dia A. Tapi kalau kau nak saya review consumption, jalan jauh sedap ke tak sedap, korang boleh PM saya. Nanti saya akan bagi tahu secara jujurnya.